Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Alhamdulillah hari ni 3 bulan 5 2026 bersamaan dengan 15 Zulkaidah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, macam mana ini hari? Ini hari kita nak isytiharkan satu projek kembalinya lembu-lembu Helmi daripada medan pelancongan dan peperangan. Ditaja khas oleh Mi Toto, Hamid Andani, Pak Usop A, Sari Osman dan keluarga, Zahari, anak-anak beranak Zahari dan kelompok-kelompok anak Pok Jeng, Pak Tam, dengan pembiayaan sepenuhnya daripada Tauke-Tauke Lembu Pantai Timur, Utara, Perak dan Selatan untuk kembalinya program lembu-lembu Helmi ni ke pangkal jalan. Yang kebenaran dia, dengan projek yang dikabarkan kebenaran tu, okey, dengan izin kerajaan Malaysia, insyaAllah. Nak minta netizen dekat luar sana bincangkan solusi cara mana kembalinya lembu-lembu Helmi ni daripada medan pelancongan tempatan. Okey, boleh tak? Terbaik. InsyaAllah. Ayat pun jadi pelik gila betul geng ni. Dia nak kena curi lembu aku. Kenapa? Dia nak ada sistem skamer sejati, kan? Dia ada sistem dalam skamer yang paling sejati, skamer ulung. Mungkin program ni kita kena bagi hadiah. Hadiah pingat kecemerlangan di penjara. Selepas pada tu, sebelum pada ni, itulah populariti, anugerah sikit pingat kebesaran ke apa benda ke kepada kumpulan skamer. Nak Yamek ni, Budir ni dengan Ditoto ni, pembangunan dia untuk kejaya dia di dalam penjara nanti, insyaAllah. Hamid Andani ni, utamanya Hamid Andani ni, ustaz dia orang ni. Okey, macam mana teknikal dia nak kena curi tu, motor, kereta, baju, kain baju tu dalam pusengan modal dia. Okey, kita nak bincangkan macam mana dia orang ni fungsi skamer darat ni supaya orang lain tak tertipu dengan agenda-agenda dia. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan tolong lancarkan sepenuhnya dekat Pahang ni dan dekat RZ member ni untuk itulah program kembalinya pelancongan lembu Helmi daripada medan pelancongan. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan.